until what a world. I'm gonna sing and I'm gonna sing until what a world. I'm gonna sing down under the water until what a world. I'm gonna sing and I'm gonna sing until what a world. I'm gonna sing down under the water until what a world. I'm gonna sing and I'm gonna sing until what a world. I'm gonna sing down under the water until what a world. I'm gonna sing and I'm gonna sing until what a world. I'm gonna sing down under the water until what a world. I'm gonna sing and I'm gonna sing. Couldn't get enough. Had a real long night, now we feeling rough. And they be coming after, driving trucks, and I be running faster in my trucks. And she be looking at me, stunned, and then I'm going ha ha ha. Oh yeah, we singing la la la. And you won't say yes, it's true. Cause you like that I might fall for you. Under late night covers, there's the truth. Yeah, what you do, you got me singing like la 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 la.
Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat malam saya ucapkan kepada anda semua yang sudah sedia dan setia menantikan live kita pada malam ni. Alright, baik. Maaf, sedikit lambat lupa buka lampu. Okay, baik. Live kita pada malam ni adalah berkisahkan pun boleh. Mengisahkan sebuah cerita. Tak adalah. Live kita pada malam ni adalah berkait rapat dengan reversal candle. Okay, reversal candle. Yang mana ramai ni. Sorry sebab 20 minit pula tunggu you all tunggu kan. Saja nak bagi you all dengar muzik baru. Okay. Baik. Pertama sekali saya minta maaf lah sebab semalam saya tak dapat live. Nawai itu tu ada tapi bila datang kawan dia ambil cuti kan. Dia memujuk rayu satu hari. Dia cakap jom tengok Digimon dan saya pun layankan je lah. Kita tengoklah Digimon. Okay. Maka saya pergilah tengok Digimon malam tadi. Best babe cerita Digimon. Saya cadangkan, saya suggest untuk pergi tengok dan tonton lah. Alright, baik. Tajuk kita malam ni adalah Reversal Candle, yang mana tajuk ni agak mudah dan agak straightforward, yang mana malam ni saya takkan introducekan lagi mana-mana reversal candlestick punya pattern lah. Saya tak introduce lagi. Tapi sebaliknya apa yang kita akan buat pada malam ni adalah kita kena kenal pasti macam manakah kriteria reversal candle ni boleh diangkat dan boleh diambil kira ia sebagai reversal candle. Okay. Jadi kita go through dulu satu persatu yang mana sekejap mana whiteboard tak buka lagi. Okay, sekejap whiteboard tak buka lagi. Alright. Okay. Sekejap, dia tengah loading lagi saya punya blackboard. Okay. Yang mana candlestick ni tuan-tuan dan puan, yang you kena tahu. Kalau you bercakap tentang reversal candlestick, you kena cakap lah. Maksudnya you have to be aware of you kena kenal pasti bahawa yang apa benda ni? Sekejap. Apa benda? Okay. Alright. Sinilah. Okay. So untuk reversal pattern ni tuan-tuan dan puan. Okay. Sekejap ni. Okay. Ambil tas. Okay, untuk reversal pattern ni tuan-tuan dan puan, candlestick dalam reversal ni, dia dikategorikan sebagai reversal candle bila mana? Kena take note perkataan ni. Dia sama macam juga reversal chart pattern. Okay, yang mana bila bercakap pasal reversal ni, kita kena identify adakah ia betul-betul reversal dan macam mana kita nak identify. Okay. Sekejap. Reversal. Mana dia? Okay. Reversal candle. Kemain besar tajuk. Okay. So untuk kita kenal pasti candlestick tu adalah reversal candle, benda pertama sekali kita kena identify dia punya trend. So benda pertama anda kena identify, kenal pasti dahulu trend saham tersebut. Trend price. Trend tu price lah. Okay. Trend. Identify trend lah. Okay. Bermaksud you kena identify adakah saham itu uptrend. Okay. Mahupun downtrend. Okay. Okay. Kenapa kita kena identify trend dahulu? Sebab kalau kita nak tahu tentang reversal candle, let's say if you are talking about bullish reversal pattern. Okay. Bila kita bercakap tentang bullish reversal pattern, bermaksud saham tersebut mestilah dalam aliran menurun. Macam sini. Right. Barulah terbentuknya whatever lah nama-nama candlestick yang you dah biasa dengar kan. Okay. Macam ni. Right. Maksudnya kalau dia dalam aliran downtrend dan you nampak candlestick tu punya bentuk, okay, bermaksud itu adalah reversal pattern. Okay. So dekat sini kita identify saham ni dia bergerak aliran ni ke mana? Down
trend. Okay. Dan membentuk candlestick reversal, barulah dia naik semula. Dia macam tu. Okay, bermaksud you have to identify trend. Bila you nampak pattern, baru you boleh consider itu sebagai reversal candle. Okay, tu yang pertama. So you have to identify lah trend sebelum tu. Maksudnya trend sebelum berlakunya candle ni dekat mana. Maksudnya kalau bentuk ni you nampak dalam aliran uptrend, dia bukan reversal. Tu you kena pastilah. Maksudnya kalau saham tu dia naik, lepas tu dia buat reversal candle, that is not reversal candle. Sebab dia dalam aliran menaik, melainkan kalau yang keluar tersebut adalah bearish reversal candle, baru you boleh consider ia sebagai reversal candle. Itu yang pertama, you have to identify. Maksudnya identify ni apa? Identify trend. Trend yang mana? Previous trend. Tambah sini sikit. Okay. Previous trend. Alright, itu yang pertama. Yang kedua, okay, bila you dah identify trend tu dekat mana, kan, dan dia bentuk dekat mana, right, you kena kenal pasti juga bila terbentuknya reversal candle, confirmation. Alright, confirmation dia ada dua. Right, confirmation ada dua. Right, ada dua jenis confirmation. Confirmation yang pertama, okay, confirmation candle yang pertama, bila you nak confirm itu adalah reversal, okay, kena tengok dia punya follow up candle. Maksudnya candle seterusnya baru confirm. Okay, you kena tengok next candle. Next candle. Okay, kalau reversal untuk down dalam aliran uptrend, kan? Okay, so kalau saham tu bergerak uptrend, kan? Okay, kalau saham tu bergerak uptrend, bermaksud kalau you nampak reversal pattern, itu dipanggil bearish, betul? So that is what we call bear. Alright. Okay. Dan bila you nampak bearish reversal candle, the next day sepatutnya next candle dia mestilah warna merah. Red candle on next day. Ini dia punya confirmation. Ni baru you confirm dia reversal. Yang kedua, bila dia downtrend. Alright. Bila dia dalam aliran downtrend ini, you all nampak bullish engulfing terus rembat. Boleh terus rembat sebab risiko you rendah, tapi kemungkinan tu dia tak jadi tu pun ada. Jadi kalau you jenis orang yang meragu-ragu, this is one of the way lah. Okay. Saya tengok keadaan jugalah. Kalau saya nak masuk, saya kadang saya tunggu confirmation. Kalau tak, saya rasa saya ada masa untuk pantau, saya rembat je. Alright, lain orang lain cara dia. But anyway, mana-mana pun betul. Okay. So bull, kalau bull, you akan nampak green candle next day. Okay. Nanti kita akan belajar lebih detail lah dengan contoh-contoh yang kita boleh tunjuk. Alright. So first thing, confirmation dia adalah next candle. Alright. Yang kedua, dia mestilah dekat bottom. Okay. Location dia. Location mestilah dekat peak. Okay, location dia mestilah dekat peak and throw. Puncak dan lembah. Okay, location dia mestilah dekat peak and throw. Bermaksud dekat puncak dan lembah. Maksudnya kalau kat puncak ni apa? Candle apa? Reversal candle? Bear lah. Right. Kalau throw, dia bull dekat lembah. Tu dia. Maka siaplah sudah nota kita untuk malam ni, kan? Dan tamatlah kita punya proses pembelajaran. Menunggu sampai 20 minit kan? Belajar kelas 10 minit lah.
Okay. Jadi sebenarnya tu sebab saya tekankan sebelum ni kan, kita refresh balik pada live kita yang sebelum ni, yang mana you kena kenal pasti, you kena identify kan. Empat kekuatan candlestick terletaknya dekat mana? Okay. Kekuatan candlestick letaknya dekat huruf ta. Siapa ingat? Siapa ingat kekuatan candlestick terletaknya di huruf ta? Ni dia. Candlestick strength. Location. Tu sebab pentingnya you identify location. Saiz badan, color candle dan juga shape dia. Okay. Saiz dan color ni sebenarnya dia ada cerita lah. Apa yang bakal ada, apa yang ada dekat pasaran, apa semua. Dan shape dia pun menentukanlah kekuatan dia apa semua. Right. Dan location ni sangat-sangat penting. Tu sebab untuk confirmation itu adalah reversal pattern kan. You have to identify yang dia terletak dekat peak or trough location dia. Okay. Yes. Itu untuk reversal candle. Reversal candle tak boleh duduk dekat tengah-tengah. Dia tak boleh duduk tengoklah, you cannot say bullish candle pattern duduk dekat okay, tak boleh duduk bullish candle bullish candle tak boleh duduk dekat atas. Bullish reversal tak boleh duduk atas, bearish reversal tak boleh duduk bawah. Okay. Nanti kita belajar pula lepas reversal, kita belajar continuation yang mana tak ramai orang ajar you all kan. Sebenarnya memang tak ada orang pun ajar you all dekat luar sana yang daripada candlestick punya movement pun you can identify continuation pattern. Okay. Untung tak besar, 5% je. Kan you all lagi besar, 70%, 80%. Kan? Jadi saya sikit je, saya 5% je tadi. Okay lah, beli semalam, tengah hari tadi jual, pukul 11 tadi jual match, dapat 5%. Satu malam punya kerja kan. Orang lain tunggu 5% setahun. Kan? You all lagi power lah. You all ada yang dapat 10%. Kan? Student investor masterclass ada yang dapat 20%. Ada yang dapat 10%. Saya bagi tahu boleh masuk. Dia orang masuk dulu. Saya masuk kemudian. Okay? Kita lepaskan anak-anak murid dulu. Wah. Padahal sebenarnya tengah tunggu position clear dulu. Tak apalah. Yang penting untung kan. Hashtag kita apa? Hashtag kita. Apa hashtag kita? Hashtag kita janji profit. Okay, janji profit. Tu hashtag untuk casual trader dan juga semua alumni saya lah. Okay, semua alumni dan semua student saya sarankan you all pakai hashtag janji profit. Tak peduli berapa persen pun. Right? Saya dapat 5% je. Tak banyak. Okay. Lepas tu saya masuk setakat Gratech ke tadi. Okay. Saya masuk Gratech sebab dia breakout. Tu saja saya masuk. See, I also masuk dekat breakout. No, Notion saya tak masuk. Saya masuk dekat Gratech. Okay. Hashtag janji profit. Okay, so esok tengoklah dapat 5% saya cabut lah. Kan? 2 minggu punya kerja dah settle lah. Okay. Yes, hashtag janji profit. Okay. So contoh saya tak buka lagi bursa session. Sebentar. Kita buka dulu bursa session. Okay. Okay. Siapa baik. Right. So contoh reversal candle. Contoh reversal candle yang ada. Ni. Okay. Ni satu contoh. Yap. Okay. Alright. Okay.
Alright. Okay. So ini adalah salah satu contoh yang mana you can see reversal candlestick pattern yang mana very clear cut. Dekat sini satu. Alright. Dekat sini dipanggil bearish harami. You see kenapa dipanggil bearish? Sebab aliran yang ada sebelum berlakunya candlestick tu adalah aliran dia menaik. Right, dia menaik, dia keluar macam ni. This is bearish reversal candle dan memang diturun all the way down. Okay, all the way down. Dan sini kalau ikutkan dia, kalau ni jadi bentuk Marubozu, yes, we can consider this as a reversal pattern, tapi dia tak berapa strong. Right. Ya Allah, aku shock sendiri rupanya. Okay, we can see here. Alright. Tenang semua, jangan menggelabah. Okay. Janganlah nangis, relax lah kan. Relax. Alright, chill. Right. Right, tenang. Okay. Tenang. Okay. Baru you boleh nampak volume. Alright. Baik. Jadi okay, you tengok kat sini. Yang dekat sini punya. Yang dekat sini punya. Alright, kawasan ni sini punya. Kawasan sini punya yang you tengok sini adalah dipanggil bearish engulfing, yang mana dipanggil bearish reversal signal kerana saham dia bergerak daripada sini kan naik ke sini. So kita tahu this is uptrend. Macam mana saya tahu uptrend? Sebab dia naik ke atas je. Okay, sebab dia naik ke atas. Satu lagi dia ada higher high dan higher low. Alright. Dan dia berlaku dekat peak. Ni namanya peak, puncak. Okay, puncak ini harami. Alright. Jadi kita panggil bearish harami sebab previously adalah uptrend. So dia turun all the way down. Dan dekat sini you can consider this as a reversal pattern. Alright. Counter apa tak nampak. Ini namanya EG. Alright, EG. Okay, you tengok you tengok dekat sini Ini bukan reversal pattern. Alright. Ini bukan reversal pattern. Alright. Dia tak berapa jadilah daripada segi bentuk candlestick, dia tak jadi reversal pattern. Alright. Okay. Dan sini you tengok dekat puncak lagi sekali. Okay. Siapa tahu nama pattern ni? Siapa tahu nama pattern ni? Jeng. Nama candlestick ni tak ada orang komen ke? Come on lah, komen lah. Okay. Okay. Reversal candle ni namanya Allah, triangle pula dia bagi. Triangle. Dah confused dah dengan chart pattern dengan candlestick. Kita malam ni kita belajar candlestick pattern, babe. Candlestick pattern kita guna candlestick ni sahaja. Okay. Yang triangle tu chart pattern, tak sama Chart pattern kita tengok pergerakan chart. Candlestick kita tengok batang-batang ni, batang-batang lilin color hijau dan color merah ni. Right? Bukan pennant, bukan triangle. Astaghfirullahaladzim, masih ada yang confused rupanya. Okay. Ni nak nangis hujung ucuk katil ni. Okay. Hayya. Ini boleh buat saya nangis hujung ucuk katil ni. Right, I said you all just said nangis hujung ucuk katil. Saya boleh nangis hujung ucuk katil lah ni. Ada yang masih confused chart pattern dengan candlestick pattern. Okay. Kelas tinggal tengok lah balik dekat YouTube. Okay. Rujuklah banyak kali kan. Banyak kali beribu-ribu jam dekat YouTube tu. Jadi YouTube boleh bayar saya. You all tak payah bayar. Biar YouTube yang bayar. Syarat dia you buka je lah.
tengok YouTube tu banyak kali kan. Sekarang ni dah sampai chapter 5 rasanya yang dah upload dekat YouTube. Okay. Okay, good. Ada yang cakap engulfing, ada yang cakap harami, ada yang cakap dark cloud cover. Kan? Katil dekat rumah lah. Okay. Walaupun dekat office saya memang ada bilik khas untuk saya rehat waktu tengah hari, memang ada katil pun kat office saya ni. Okay. Dia sofa bed. Jadi saya duduk sofa bed tu hujung penjurus. Boleh consider katil lah. Can lah. Okay. Alright. Okay, ada cakap shooting star, ada cakap bearish engulfing, ada yang cakap piercing, ada yang ada yang cakap dark cloud cover. Apa lagi jawapan ni? Best lah tengok jawapan you all. Ada cakap evening star. Okay. Alright. This is what we call dark cloud cover. Right, dia bukan piercing. Piercing daripada bawah. Kan? Mana ada orang sula daripada atas, orang sula pada bawah. Okay, piercing. Okay. Okay. Piercing. Tak apa, saya dah nangis dah semalam tengok Agumon mati. Kan last kali? Agumon mati, Gabumon mati kan? Saya pun dah nangis dah semalam. Yang belum tengok, boleh pergi tengok. Penghujung dia memang dah bocor dah punya. Astaghfirullahaladzim. Kesian orang yang belum tengok. Saya dah tengok semalam. Punyalah baik saya simpan rahsia tu kan. Tuan Farhan ni bocor kan. Saya pun terjebak sekali bocor kan sama. Okay. Okay, this is what we call dark cloud cover. Tuan Farhan ni ajak sembang pula pasal lupa nak cakap ada spoiler alert kan. Tapi you tengoklah dia mati sebab apa. Tak apa, you tahu dia mati tapi you tak tahu dia mati sebab apa. Okay, tu je lebih penting lah. Jadi panjang sikit lah babak you menangis tu kan. Okay. You rasa macam dia nak mati dah tapi dia belum mati. Dia panjang sikit babak dia tu. Okay. Okay. Right, so this is what we call dark cloud cover dan memang dia jatuh ke bawah. Dan kalau kita tengok dia tak ada lagi reversal, bullish reversal signal untuk dia naik ke atas. Right. Ni satu contoh je. Saya tengok contoh yang lain. Apa lagi yang ada? Tak ada. Yang ni tak ada. Dan ni macam ada. Ni macam ada tapi macam tak kuat. Okay. Ni ini pun ada pattern ni tapi saya lupa nama pattern. Ni pun pattern tapi tak berapa nak jadi. Alright. High tech padu tak berapa nak padu lah jadi. Dialog. Ni pun tak berapa nak jadi. Ni banyak sangat lukisan ni, nak kena zoom sikit. Ni boleh lah. Okay, walaupun sebenarnya dia tak kuat. Bukan saya punya favourite. Okay. Alright. Alright boys and girls. Ni salah satu contoh lagi. Okay. Ni okay, ni salah satu contoh lagi. Alright, you tengok dekat sini. This is ini juga reversal pattern yang you boleh nampak dekat dalam charts. Alright, this is bullish reversal pattern. Kenapa dia panggil bullish reversal pattern? Sebab dia dekat throw. Throw dekat lembah. Ni namanya lembah. Okay, ni lembah. Ni puncak. Right, so dia dekat throw. Right, dia dekat throw, dia dah jatuh dan jatuh dan jatuh. Okay, harga saham tu dia dah jatuh dan jatuh dan jatuh. So bila dia jatuh sekarang ni, alright, jatuh dan jatuh dan jatuh. Sini adalah bullish, harami dan dia reverse. Alright. You perasan tak? Setiap kali dia punya kejatuhan, the next candle tu yang menentukan ke mana arah tuju dia. So this is harami,
diikuti oleh candlestick color hijau, baru dia naik. Okay. Confirmation dia dekat sini. Okay, sama juga tadi kalau kita tengok dekat EG yang dekat puncak tu kan. Mana ni? Mana puncak dia? Dia tengok puncak diikuti oleh candle merah jatuh bawah. Tu yang saya maksudkan dengan ni nampak engulfing diikuti candle merah jatuh bawah. Okay. Dia mesti ada confirmation dengan candle yang sama color lah. Okay. Ni pun ada ni. Saya lupa nama dia. Saya lupalah nama dia. Tweezer kot. Tweezer bottom. Apa tah. Tapi ni pun pattern reversal. Okay. Bearish. Mai hilang. Hey. Ni buat marah Okay. Ini pun bearish reversal pattern. Kenapa dia bearish? Sebab dia berlaku dekat throw. Dekat lembah. Kan? Dah jatuh sebab dia ada lower low. Dan dia jatuh. Dia form dekat sini. Satu candle hijau diikuti oleh satu lagi candle hijau, maka dia naik ke atas. Alright. Dia mesti akan diikuti oleh satu lagi candle. Baru dia confirm reversal. Okay. Itu sebab kadang-kadang saya tak berani masuk dekat. Saya secara peribadi kadang-kadang tak berani masuk lah dekat dekat apa ni? Dekat reversal pattern yang exactly. Saya kadang-kadang saya tunggu the next day confirmation. Sebab saya takut itu hanyalah orang kata trap lah, perangkap. Alright? Saya takut itu adalah perangkap. Jadi dia ni lah. Okay? Itu dia. Jadi itu sebab saya tunggu confirmation the next day. Baru saya buat keputusan untuk jump ataupun tidak. Tapi kalau saya yakin saya ada masa untuk perhati, saya akan beli. Okay. Kalau saya nampak, saya yakin saya ada masa duduk macam ni kan, tak kelip-kelip kan. Mata saya tak kelip, tapi bursa yang kelip-kelip. Okay. Jadi saya tunggu kan. Nampak peluang, saya masuk selalunya. Alright. Yes. Selalunya tunggu hari ketiga. Tapi you kena faham juga, reversal candle ni dia ada 2 candle, dia ada 3 candle, ada yang even 5 candle. Yang mana saya akan share dengan you all, paling kuat ada 3 candle je. Right. Kalau 5 ni lambat sangat. Tapi lebih selamat lah. Okay. Yes. Ini kalau 2 candle kan, tweezer kan dia 2 candle, confirmation dia adalah candle yang ketiga. Alright. Kalau 3 candle, confirmation adalah candle yang keempat. Dia macam tu. Okay. Okay. Ada yang tanya K1. K1 tak ada signal lagi lah. Seriously. K1 tak ada signal apa-apa lagi untuk reverse. But anyway, this is what we call a very sexy chart. Sebab dah tak ada volume lagi. Okay. Sebab tak ada volume, memang okay, memang boleh pergi punya lah. Right. K1. So yes, kita ada K1. Belum lagi Can1. Okay, Can1. Okay. Alright. Can1 tak ada pattern apa-apa. Tak ada candlestick pattern. Can1 tak ada reversal pattern. Apa-apa pun reversal pattern. Tapi dekat sini dia, Allah. Okay, dekat sini dia ada bearish reversal pattern. Ni. Bearish reversal pattern diikuti oleh bearish candlestick color merah the next day. Maka dia sideways ataupun jatuh ke bawah. Dan kalau ikut case ni dia jatuh ke bawah lah. Okay. So dia jatuh ke bawah. You see? Dia mesti diikuti oleh satu lagi candle confirmation color merah. So alright. Ini pun reversal candle. Siapa tahu ni nama candlestick apa ni? 1, 2, 3. Ni 3 candle. Confirmation dia hari yang keempat warna merah dan dia jatuh ke bawah. Siapa tahu ni nama candlestick ni apa? Okay. Siapa tahu ni nama candlestick dia apa? TikTok.
Morning Star pula. Morning Star dekat bawah lah. Evening Star, betul Tuan Farhan. Ini namanya Evening Star. Dan confirmation dia diikuti oleh candle color merah. Maksudnya 1, 2, 3. This is 3 candle pattern. Diikuti oleh 1 candle color merah dan dia terus jatuh ke bawah. Ada yang ambil doji saja. Morning Star dekat bawah ni evening. Okay, dia nak turun. Matahari nak turun ke bawah. So Evening Star. Alright. So dia jatuh ke bawah diikuti. Sebab dia ada confirmation. Yang ni. Okay. So yang first tadi yang saya tanya yang sebelah sini. Sini. Ini pun saya lupa nama dia. Shooting Star rasanya. This one. Okay. Saya tak hafal nama dah sebenarnya. Sebab saya dah lulus exam kan. Tak hafal nama. Tapi bila saya tengok. Saya tahu itu adalah reversal candle. So ini pun reversal candle. Okay. Macam gitu. Betul. Morning matahari baru nak naik. Evening matahari nak turun. Okay. Jadi macam tu je. Saya ingat dulu saya hafal macam tu je. Alright. So contoh. Apa lagi yang ada? Saham apa lagi ya? Saya tengok kat sini. Tak menariknya. Okay. Ini tak ada. Kesan tak ada. Revenue tak ada. Okay. Candlestick pattern ni dia kalau you nampak, kalau you tak nampak tak. Tu sebab saya punya favourite adalah chart pattern daripada candlestick sebenarnya. Right? Frankly speaking saya lebih suka chart pattern daripada candlestick pattern lah. Sebab candlestick pattern ni kalau you nampak. Kalau you tak nampak susah nak nampak lah. Okay. Yes, hammer adalah reversal candle daripada bawah, tapi hammer dia punya kriteria dia agak tough sikit lah. Kita tengok VS Tax ada ke? VS Tag pun dia tak ada pattern. Dia nak naik je, dia turun je. Maksudnya candlestick pattern tu dia tak ada yang clear. Dia cakap dia nak reverse. Dia tak ada. Dia naik je terus. Tak ada kasih chance je saham-saham macam ni. Okay. Tak nampak esok hari Jumaat. Esok hari Jumaat jangan lupa pergi sembahyang Jumaat. Apa kaitan dah. Okay. Okay plus. Ngarami ni jatuh. Alright. Tapi tak apalah. Yang lebih detail nanti kita akan start belajar esok. Okay, pembentukan apa yang best Vsolar. Vsolar dapat projek kan. Dapat projek 6 UiTM je. Okay. Vsolar ke SolarVest? Allah, aku pun confused dah. Bro pun confused. SolarVest ke Vsolar? Sebab bro tak beli dua-dua. Alright. Tapi itulah saya pun lupa. Saya rasa SolarVest kan yang dapat projek dengan UiTM. Vsolar tak ada apa-apa. Mungkin orang yang masuk beli Vsolar ni pun confused macam saya. SolarVest yang dapat projek, tak silap saya, sebab SolarVest dia lebih steady, lebih firm dia punya fundamental. Alright. Yes, SolarVest yang dapat projek bukan Vsolar. See, mungkin orang yang masuk Vsolar ni pun dia macam saya lah, dia confused. Vsolar ke SolarVest, bunyi sama mah. Okay. Ada solar. Alright. Ini ada V pula depan. Ini Vest Solar. Ini SolarVest. Okay. Alright. So Notion pun salah satu contoh saham yang kalau dia nak ni dia naik selamba aje. Alright.
Jadi itulah. Saya lebih suka chart pattern sebenarnya daripada candlestick pattern. Candlestick pattern ni it's quite tough untuk anda nampak, dan comfort you see dekat sini, ini adalah bearish harami diikuti oleh candlestick bearish. Jadi dia memang nak rehat lah maksudnya. Macam tu je. Kalau you nampak, kalau tak nampak you tengok pattern je lah. Okay, Kepler pun sama. Hihihi. Tommy Pack. Okay, so settle. Banyak orang sangkut kat Bisola. Beli saham 10 sen, sangkut lah. JHM banyak masuk mas malam. Alright. JHM ada pattern, saya tak nampak pattern. Ini pun jenis bangsa kalau nak naik-naik ni. Alright. Itulah dia masalah dia. Kan? Tu sebab saya lebih suka tengok chart pattern daripada candlestick pattern. GCB. GCB pun saya tak nampak pattern apa-apa ni. Okay. Alright. Pun saya tak nampak. Okay. Pun saya tak nampak pattern lah. But dia ada ni lah 1, 2, 3. Right, cun jugalah. Okay. Jadi itulah dia. Untuk malam ni. Habis dah kelas malam ni. Okay. Jadi esok kita akan go lebih deeper. Yang macam mana you nak kenal candlestick yang wujud. Alright. Tengoklah apa yang kita boleh buat. So we'll go through. Okay. Esok lah. Kita akan go through jenis-jenis reversal candle yang wujud. Yang mana yang saya selalu pakai. Yang saya selalu pakai ada 6 je, tak silap. Okay. Yang 6 yang famous. Yang paling senang you nak jumpa dekat bursa. So ada 6 je. So kita akan jumpa esok lah. Okay, kita akan go through lebih dalam esok. Alright. Jadi itu saja daripada saya. Alright. Dan kalau you all nak buat revision, ulang kaji kan, boleh tengok dekat YouTube channel saya. Boleh subscribe YouTube channel saya. Sekarang dah sampai chapter 5 dah. Diorang dah okay. Dah sampai chapter 5 dah. Diorang upload dekat YouTube. Right. Jadi bolehlah siapa yang nak cari chapter 1, 2, 3, 4, 5 boleh tengok dekat YouTube. Right. Kalau boleh tengok banyak kali tak apa. Kan. Jadi tu saja daripada saya. Alright. Tu summary dah keluar. Nanti saya proof lah summary. Sebanyak dah summary Tuan Jubi buat. Tak proof lagi. Alright. Pegang lagi harta. Jangan jual lagi. Layan je. Tadi tengah hari tadi ada orang mesej saya. Saya beli harta dah RM7. Sekarang dah RM15. Apa patut saya buat? Untung pun tanya saya apa nak buat. Rugi pun tanya saya apa nak buat. Masalah betul lah korang ni. Okay. Jadi kelas advance. Kelas advance yang apa, advance technical nantilah kita akan tengok dulu macam mana advance technical tu macam mana. Saya tahu ramai yang berminat. Okay. Dalam grup ni ada 2,200 yang respon berminat nak advance technical punya kelas tu. Dekat 1,000 orang juga. Tapi tak apalah, nanti kita tengok lah apa yang kita boleh buat. Alright. Jadi itu saja daripada saya. Gratek boleh lama ke? Saya tak tahu Gratek boleh lama ke tak, sebab saya pun nak jual esok sebenarnya. Okay, saya dapat 5% cukup dah. Saya tak tunggu lama-lama lah. Alright. Jadi itu saja daripada saya. Kita jumpa lagi pada esok malam tak boleh. Saya kena handle revision. Sabtu malam lah. Sabtu malam. Oh, Sabtu malam pun tak boleh. Bila lagi nak jumpa okay lah. Nantilah kalau ada, nanti saya akan announce dekat dalam grup kan. Ataupun esok kita buat awal sikit. Tak ada masalahnya lah. Kan. Macam esok kita buat awal pukul 8. Kan. Dapatlah juga kan. 40 minit, setengah jam. Kita buat pukul 8.
Lepas tu pukul 9 saya buatlah apa ni, handle revision. Okay, jadi itu saja daripada saya. Kita jumpa lagi esok malam pukul 8. Okay, saya akan update lah esok macam mana. Dan itu saja daripada saya. InsyaAllah kita jumpa esok malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.